Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak supi dok tunjuk we tengok ni orang panggil pasal Thai kata pokok klet mangkon. Pokok klet mangkon. Kalau bahasa Melayu dia tahu tolong bagilah nama sebenar. Supi boleh mari ni supi pergi jumpa di lain tempat. Tapi kalau kita tu nak tanya we ada dari tempat kita nak buat belah mana. Kalau kita nak tanya juga we ada di tempat kita nak buat belah mana. Nah, kita nak buat belah mana. Mudah-mudah nah. Kita nak mari tanya tempat kita ni, supi ambil ticu ni. Mudah-mudah nah. Supi ambil ticu. Kita nak video nata tempat tanah kita juga ni. Kita buat belah ni weh. Baruk dengan ticu belah ni. Baruk dengan ticu. Ni pun kita baruk ni. Dia ada tempat-tempat akar dia ni baruk dengan ticu belah ni. Baruk dengan ticu belah ni. Lepas tu baruk dengan ticu. Bubuh baruk dengan ticu belah ni lah. Tu. Lepas pada tu, kita cucuk air sikit. Dibasah ticu tu, takut dia kering. Kita basah ticu kita sikit tu. Lepas tu kita buat belah mana tu? Kita pergi ikat di pokok kayu hak kita nak video naik. Tu kita pergi ikat di pokok kayu hak kita nak video naik. Tuju mana pokok kayu tuju mana kita nak video naik tu kita pergi ikat di situ. Ataupun kita tepek di situ. Insya-Allah. Nak supi nak lagi tepek di mana ni? Pokok-pokok kayu hak supi nak video naik, supi kita tepek di situ. Insya-Allah dia kabak naik selalu dah. Mudah-mudah nah. Ni misalnya tu pohon mio ni. Pohon mio ni supi ambil dah ni nah nampak comel molek ni. Supi pergi selik masuk di sini lah. Selik ticu masuk di sini. Sudah selik we ada tempat we dia selik. Tu. Mudah. Belah ni ya, sudah. Selik belah ni ya. Sebab dia tahan, dia menahan dengan panah boleh. Dia menahan dengan gapo boleh. Baru satu hari akar dia ni. Dia orang panggil kata dia gis diri dia tu. Akar dia gis diri dia pergi pegang di pokok-pokok kayu lain, dia pergi dengan diri dia. Belakang hari mudah kita nak ambil mari buat ubat gatal. Ambil dia ni semua boleh satu cekak ke sikit pun boleh ikut kita nak lah nah. Gi tumbuk capur garam, gi tumbuk capur dengan ubat gigi. Dia nak jadi ubat sembuh gatal, gudih panah boleh. Alhamdulillah. Ni pasal Thai dia panggil kata klet mangkon. Mudah-mudahan insya-Allah ni cara tanam ya belah ni ya. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Oh mudah. Amin.